Okay. Belum lagi. 2 batang serai. Belum minyak belum panas lagi, nanti dah panas. Dah lah. Baru je letak minyak. Okay. Ini tak bau, tak putih ke? Tak payah putih. Masukkan serai. Okay. Belum panas lagi. Lagi slow. Masukkan serai. Masukkan bawang sekali. Oh ya? Ya. Ini ke? Ya. Bawang dah pasang ah. Kita masak sehingga dia naik bau. Baru ni lah. Okey, seterusnya kita masukkan bunga kentang. Bagi harum lagi. Ikan jam ni dia sebenarnya dia hanyir ya. Jadi kita perlukan dia punya rempah-rempah bahan-bahan dia lebih sikit lah. Ikan jam memang dia mau hanyir. Okey Cik Dik, macam mana? Dulu bagi dia keemasan. Dah garing. Dah garing, okey. Sudah garing, kita masukkan ikan. Tak apa, masukkan ikan dulu. Bagi dia crispy. Okay, ikan jam ni dah kita hiris sebab dia tebal kan. Kita potong sini. Masukkan. Ya. Kuantiti ikan ni terpulang pada perempuan, tuan-tuan. Kalau nak banyak tu banyak lah. Kalau sebelum besar kan, kita cukup lah. Kali makan, 2 kali makan. Untuk makan tengah hari dengan petang dapat lagi ni. Dia ni, hantar ni. Biar dia renyah saja. Biar dia bagi garing. Okey, tuan-tuan, masukkan air asam jawa. Papis ke? Tak apa. Tunggu. Banyak. Air asam jawa. Masukkan air. Ni. Kau pakai air yang dalam ni. Okay, kita tambahkan air lagi. Sikit lagi kot. Sebab dia punya sup ni bagi dia paras. Ambil lagi air. Okey lah. Cukup lah. Sikit lagi.
Okey ni. Okey, cukup kan? Masukkan garam. Masukkan garam. Masukkan Ajinomoto. Okey, cukup. Okey, ambil tudung. Kita kecilkan api. Kita tutup dia. Okey, jom kita tengok. Wah, okey. Ini kita masukkan tomato and chili. Tomato dengan chili ya. Ada pedas-pedas, ada masam-masam. Okey, tutup. Okey, kita tengok kita punya ikan dulu. Wow, okey, dah masak dah ni. Alright. Kita punya ikan pun dah masak. Jadi, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa mencuba resepi ini. Okay, bye-bye.